This video is sponsored by Globostore.com. Sekarang ni Globostore.com ada keluarkan t-shirt grafik terbaru yang diinspirasi daripada Gundam, iaitu dipanggil Red Moon Mecha. Ni memang sesuai untuk korang peminat Gundam ke, peminat robot, anime mecha atau anything yang berkenaan dengan robot. Ni memang sangat sesuai untuk korang. Baju memang sangat-sangatlah high quality, memang tebal dan juga sangat lembut, sangat sejuk. Dan juga printing memang high quality, memang bersaiz A3. Memang puas hati korang pakai ni, memang nampak jelas. Tak nampak tak tahulah korang ni memang peminat Gundam. Sekarang harga promosi dia RM59 siap pos. Kalau korang beli dua, harga RM99 siap pos. Dan juga terdapat dalam size kids. Jadi kalau korang nak racun anak korang minat Gundam, memang korang kena beli, bagi dia orang pakai. Nanti dia minat lah Gundam nanti. Jadi saya akan sertakan link di description. Korang boleh singgah website dia. Ataupun korang nak tengok video promo di sini, saya akan sertakan link di atas dan juga di bawah. So, kalau korang berminat, korang boleh check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulfikar, you are watching Zapan channel. So guys, seperti di title video ini, saya akan sharing satu collector's item, memang barang yang sangat rare. Kali ini bukan video pasal gadget, ini mau pada hobi. Ianya Gundam emas. Jadi saya ada di sini, barangnya memang fresh lagi, saya tak buka lagi. Memang khas untuk saya buat video ini. Jadi Gundam memang saya dah minat sejak pada kecil lagi. Kat situ saya ada a few collection saya punya Gunpla, sama minat Gunpla. Baju pun saya pakai baju Gunpla. Saya beli ni daripada local punya company, Cruzen X Cyberware. Dia banyak, so kalau korang boleh buka Facebook dia, saya kasih tekan link di description. Dia banyak buat face mask yang more pada cyberpunk style lah. Saya order ni pada bulan 11 tahun lepas. Memang baru bulan 2 ni saya dapat. Memang dia ambil masa lah nak buat mask ni. Satu kena 3D print, atau nak kena buat finishing dan bagi lagi cantik, nak kena paint lagi, so dia akan ambil masa kat situ. Plus pula dia kata pun memang ini first project dia orang, memang dia tak jangka dia punya sambutan dia sampai terlampau banyak. So dia orang sampai tak cukup tangan nak siapkan benda ni. So dia ambil masa lebih kurang 4 bulan nak siapkan benda ni. Tapi it's worth the wait, sebab benda ni sangat rare. Kalau bukan jom layan unboxing Cyberpunk style Gundam face mask. Okay guys, ni dia. Kita buka, tengok mask macam mana. Very nice. Bagi extra face mask ni. So ni dia bagi stiker. Dia punya brand orang ni, Cruzen X Cyberware. Dapat dua. Ni pun dapat lagi stiker sci-fi fan half mask Gundam RX-78 V1. Ni punya card dia ni. So ni Facebook dia, korang boleh pergi, ataupun IG Cruzen X Cyberware. So disclaimer alert, korang pakai ni memang tak boleh protect corona. Korang dalam tu korang kena pakai mask. Kita tengok dia punya mask ni. Walaway. So mask ni dia buatkan dia sebagai matte finish. Memang ni based on daripada Gundam RX-78. Ni version monochrome. Kan ni dah ada strap jenis clip ni. Dan dalam ni dia buat finishing macam ada span tu dalam ni. Kita pakai ni takkan direct, akan rasa selesa jugalah. Overall dia punya work diorang ni okey, saya bagi 8/10. Sebab apa? Sebab mungkin ada certain part ni mungkin diorang dapat kurang halusi lagi. Dan dia punya build quality pun solid juga. Dan still ringan. Kalau kau pakai berat-berat kat mulut memang tak lah. So overall saya bagi 8/10. So okay guys, sekarang tengok saya pakai mask.
So okay guys, sekarang ni macam mana bentuknya bila saya dah pakai mask ni. So overall mask ni bagi saya agak selesa juga lah untuk pakai. Cuma ada sedikit pressure dekat bahagian pipi saya. Cuma nanti orang memang kena pakai mask lah kalau korang dah pakai mask kat dalam ni. So mungkin akan ease a little bit dia punya pressure tu. Dan juga jangan dia punya tali belakang ni mesti kena letak kat atas. Kalau letak bawah sini memang dia tak dapat nak hold mask ni. So memang letak kat bahagian kepala atas sini. So mask akan hold in place. Dan juga akan kurangkan sedikit pressure lah dekat kedai pipi. So bagi saya overall it's a really well made punya mask. Punya material pun memang agak keras walaupun ini 3D printed, very thick. Dan juga finishing memang very nice, clean. Memang dia orang punya hasil kerja saya berpuas hati. Cuma bagi saya kat sini ada ruang kosong lah. Saya punya janggut Gundam ni dia dekat belakang sini ada ruang kosong. So kalau tekan ni memang saya risau nanti akan datang boleh berlubang di sini sebab ada ruang kosong. Tapi overall saya berpuas hati. Harga yang ditawarkan masih ada pre-order 129. Very cheap for this custom made punya mask. RM129 bagi saya memang very cheap. Jadi kalau korang ada berminat nak ambil mask Cyberpunk punya style, korang boleh pergi ke link yang saya sertakan di bawah. Tapi diingatkan kemungkinan order dia memang agak lambat sedikit. So korang haruslah bersabar, benda ni custom made. Saya tunggu 4 bulan dengan hati yang gentar dan tabah. So harap korang pun boleh bersabar jugalah. So bagi saya berpuas hati dengan mask ni. Sebagai fan Gundam sendiri, saya bagi thumbs up for this one. So alright guys, that is all for this video. I hope you guys enjoyed it. And if you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That would be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.